Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'a illa yusma'. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi diberi peluang dan juga masa kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita dan kefahaman kita dengan apa yang berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan pengajian kita dan pertemuan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini, hamba nak keluar sikit daripada perbincangan kita berkenaan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu dengan apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kita lihat semakin hari semakin kuat tekanan-tekanan yang diberikan kepada saudara-saudara kita di sana. Ditambah lagi berlakunya serangan dan berbalas peluru berpandu di antara negara Israel dengan negara Iran. Jadi perkembangan yang berlaku pada hari ini berkait dengan apa yang kita baca dalam kitab kita berkenaan dengan kuasa besar Parsi yang telah ditumbangkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan kaitannya dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kita lihat bagaimana Parsi ataupun pada hari ini Iran lah, mereka sanggup untuk mempertahankan Palestin, mempertahankan saudara-saudara kita di sana, sedangkan kita dimomokkan dan kita diberitahu
bahawasanya negara Iran ini negara Syiah. Pada pagi ini, amba nak bagi pencerahan dan perkongsian secara ilmu, tidak secara nafsu, tidak secara membabi buta, tetapi perkongsian daripada sudut ilmu. Kenapa kebersamaan Iran? Kenapa adanya Iran dalam kes ini? Ataupun lebih tepatnya kita panggil Tufanul Aqsa. Ada pihak yang mempersoalkan kebersamaan negara Republik Islam Iran dalam mendukung operasi Tufanul Aqsa yang digerakkan oleh Hamas melalui sumbangan persenjataan dan kewangan, sokongan dari sudut ketenteraan serta pengorbanan para syuhada. Situ tu kita faham dengan apa yang disebut oleh penulis kita. Penulis yang hamba baca, buku yang hamba baca pada pagi ni, Tufanul Aqsa menghadapi Ahzab moden. Pengarah yang sama dengan apa yang hamba baca sini, berkenaan dengan fiqh siyasah Khulafa Umar bin Al-Khattab. Penulis kata sokongan dan juga dukungan daripada negara Iran ini melalui sumbangan persenjataan. So, yang kedua, kewangan, persenjataan dan kewangan. Sokongan dari sudut ketenteraan serta pengorbanan para syuhada. Maknanya Iran ini menolong saudara-saudara kita di sana dalam pelbagai sudut. Senjata, duit, ketenteraan dan juga sebagainya. Revolusi Islam pada tahun 1979 telah berjaya membina sebuah negara Republik Islam di Iran. Republik Islam mempunyai sejarah membina hubungan yang baik dengan gerakan-gerakan Islam seluruh dunia sewaktu era khilafah semakin lemah, sehingga berjaya dijatuhkan oleh musuh-musuh dalam kalangan kuasa besar dunia. Selepas itu, wilayah-wilayah Islam dibahagi-bahagikan oleh negara-negara penjajah. Sebelum revolusi Islam pada tahun 1979, Iran dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Shah Iran. Shah Iran ni barwa kepada Israel. Tegar Israel. Disebabkan kerana ketegaran dia terhadap Israel, baiknya dia kepada Zionis, kepada Israel, dia telah digulingkan dalam revolusi inilah 1979. Naik Ayatullah Ali Khamenei dan dia telah menetapkan peraturan, iaitu apa? Yang pertama, keutamaan kita pada hari ini adalah Palestin. Keutamaan kita dalam banyak perkara pada hari ini kena meletakkan keutamaan kita, iaitu untuk bantu Palestin dan membebaskan Palestin. Sebab itu penulis dia tulis hawa-hawa tadi, Iran bantu daripada sudut ketenteraan, duit, kewangan dan juga sebagainya.
Kerana itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin yang naik selepas daripada Shah Iran. Bangsa Parsi dan wilayahnya telah berjaya dimasuki Islam sewaktu zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Seorang gubernur Parsi di Yaman bernama Bazan radhiyallahu taala anhu serta keluarganya telah memeluk Islam sewaktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat, Abo pernah baca cerita sahabat Nabi ni Bazan. Dia orang Parsi. Nabi lantik, Umar lantik dia jadi gubernur di Yaman. Dia dan juga keluarga dia ni masuk Islam. Amo pernah baca dalam kitab kita dulu. Beliau memeluk Islam setelah menerima utusan daripada Rasulullah. Rasulullah mengiktiraf Bazan sebagai gubernur kawasan itu dan beliau menghabiskan hidupnya di sana. Bazan telah bermusafir ke pelbagai tempat untuk menyebarkan agama Islam. Apabila tiba di Parsi, beliau telah jatuh sakit, lalu wafat dan dikuburkan di sana. Sebahagian besar sejarawan menganggap Bazan termasuk dalam kalangan para sahabat. Bahkan keluarganya tetap teguh dengan Islam sewaktu berlakunya gelombang murtad selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, gerakan-gerakan Islam semakin aktif di Iran, sama ada dalam bidang keilmuan, dakwah maupun jihad. Amat keji mereka yang menuduh revolusi Islam hanyalah bertujuan untuk kembali kepada ajaran Majusi dan kekufuran. Adapun perselisihan mazhab antara Sunni dengan Syiah ialah masalah dalaman umat berkaitan dengan pemilihan khalifah setelah kewafatan Rasulullah. Namun setelah itu berlaku kezaliman terhadap Ahlul Bait Rasulullah. Perkara tersebut dicela oleh semua imam mazhab, baik ahli sunnah, Syiah maupun Ibadhi. Tu zaman dulu. Mereka berselisih dalam bab politik untuk melantik siapa-siapa, tetapi apabila berlakunya kezaliman terhadap ahli keluarga Nabi, mereka bersepakat. Tak kira lah mu ni sunnah ke, mu ni Syiah ke, mu ni Ibadhi ke. Ibadhi ni satu kumpulan daripada Khawarij. Mereka masing-masing mempertahankan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munculnya kumpulan-kumpulan sesat yang meluas antara mazhab dan juga negara. Kesemuanya memerlukan pemulihan dari dalam umat dan seluruh ahli kiblah, iaitu umat Islam. Permasalahan ini ialah isu dalaman dan memerlukan peranan ulama dalam menyelesaikan dan pembaharuan berasaskan kepada ilmu. Bukan dengan campur tangan asing yang bertujuan mencetuskan perang proksi dan politik perpecahan yang akan menjayakan penjajahan moden. Malang sekali. Hakikatnya semua usaha itu adalah untuk melindungi negara haram Zionis Israel di tengah-tengah pergolakan negara-negara Islam. Dalam erti kata yang lain, semua itu ialah rancangan-rancangan untuk menjaga kepentingan Zionis semata-mata, bukan lagi untuk memelihara kepentingan umat Islam. Maknanya, hak kita faham setakat ni, isu sengaja ditimbulkan oleh Zionis, oleh Barat, nak melaga-lagakan di antara sunnah dan juga Syiah
supaya berlakunya perang di kalangan orang Islam. Kerana pada zaman Nabi dulu, mereka bersepakat untuk mempertahankan ahli keluarga Nabi. Maka bila Nabi sudah wafat, ada pula negara haram Zionis, maka mereka cari satu formula untuk melemahkan orang Islam supaya mereka tidak bersatu, supaya mereka tidak bersama di atas nama orang Islam. Maka mereka melaga-lagakan dengan mengapi-apikan mazhab. Akhir sekali berlakulah sebagaimana yang berlaku. Antara gerakan islah dan juga tajdid yang dipelopori oleh dua orang imam, iaitu Syekh Jamaluddin Afghani dan Syekh Muhammad Abduh beserta pelajar-pelajar di Makkah dan juga Al-Azhar, muncullah gerakan-gerakan Islam di dunia Islam dari Asia Tenggara, benua India, Iran, negara-negara Arab, Afrika, Eropah dan Asia Tenggara. Apa yang berlaku ni? Nabi SAW sudah menceritakan kepada para sahabat. Dalam satu hadis yang sahih disebut dalam kitab ni, ketika mana Nabi bersama-sama dengan para sahabat, Nabi pun bacalah satu ayat Quran. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ketika mana Nabi bersama-sama dengan para sahabat, Nabi pun bacalah ayat ni daripada surah Muhammad ayat yang ke-7. Maksudnya, dan jika kamu berpaling, yakni daripada beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan melakukan derma, maka Allah Ta'ala akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu mereka tidak akan berada seperti kamu. Sahabat-sahabat Nabi ni orang Arab belakang. Bila Nabi baca ayat ni, Nabi kata, kalau popokmu ni Arab lah, bangsa Arab, tak se beriman, tak se bertakwa, tak se mempertahankan saudara kamu. Kalau lah ni kak, saudara kamu di Palestin, mu nak duduk saja, maka yastabdil qauman ghairakum, Allah Ta'ala akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah kaum yang sekiranya popok kami ni tak cara, mereka akan menggantikan kami dan mereka tidak seperti kami. Sahabat Nabi tanya. Sahabat Nabi tanya Nabi, kalau popok kami ni tak seh, popok kami ni ralik. Kita tengok bagaimana Riyadh, Saudi, panggil artis-artis barat mari. Tak kira jatuh kotino. Hak tino tu kita tengok pakaian pun takut. Seolah-olah tidak ada pakaian. Di Riyadh, konsert lebih daripada negara kita lagi. Kalau popok kita tak seh, siapa yang akan menggantikan kami? Maka fadaraba ala fakhidhi Salman al-Farisi thumma qala hadha wa qaumuh walau kana ad-dinu 'inda Suraya latanawaluhu rijalun minal furs. Bila sahabat Nabi tanya lagu tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepuk paha Salman Al-Farisi. Tepuk paha Salman Al-Farisi, maka Nabi pun kata, inilah dia dan juga kaum dia.
Kaum ni lah. Maknanya keturunan dan juga kaum Salman Al-Farisi. Farisi ni gak, kalullah ni gak Iran lah. Seandainya agama itu berada di bintang As-Suraya, maka lelaki-lelaki daripada Parsi akan mencapainya. Nabi sudah bagi hint. Nabi sudah bagi signal. Royak kepada kita dalam hadis yang sahih, kalau orang Arab ni tak cara. Kalau bangsa Arab ni tak cara kepada saudara-saudara kamu di Palestin ko, di mana-mana ko, tidak bersama-sama dengan kamu, rela tutup sepadan, tak say bagi rakyat dia ke Palestin, sanggup sekat bantuan dan juga sebagainya, siap bagi lagi duit, bagi duit kepada Donald Trump. Ni benda yang berlaku pada hari ni. Boleh tengok dengan mata kepala kita apa yang berlaku kepada orang-orang Arab pada hari ni. Sebab itulah Nabi sebut wailun lil Arab. Celaka orang Arab. Wailun lil Arab. Celakalah kamu wahai orang Arab. Kerana kamu tinggal orang Islam golek-golek lagu tu. Maka Nabi kata, kalau mu tak say lagu tu, ni Salman Al-Farisi dan juga keturunan dia dan juga kaum dia lah, ia akan bantu kamu, ia akan gantikan kamu, ia akan mempertahankan orang lain. Perang saudara yang tercetus di negara-negara Islam seperti Syria, Iraq, Yaman dan juga Sudan dan sebagainya merupakan perancangan dan juga fitnah yang dimarakkan oleh kelompok tersebut mewakili pihak penjajah. Tujuan mencetuskan ketidakharmonian itu sama ada bagi meneruskan dasar penjajah dengan mempengaruhi kerajaan ataupun mengawal lokasi-lokasi strategik demi mempertahankan negara haram Israel dan laluan-laluan sumber tenaga dari telaga minyak serta gas asli di sekitar sepadan negara-negara Islam. Kita kena akui, negara-negara Arab ni sumber dia banyak. Gas asli, lepas tu pula minyak, macam-macam. Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi kelebihan kepada negara-negara Islam. Maka bila negara haram Israel ditubuhkan, maka dia nak sumber-sumber daripada negara Islam ini sampai kepada dia. Sebagai contoh, di Mesir adanya laluan orang panggil terusan Suez. Terusan Suez ni adalah terusan orang panggil laluan kapal-kapal yang besar-besar. Bawa gotu, bawa minyak, bawa gapo. Apabila Zionis membuat orang panggil normalisasi dengan negara Mesir, maka dia dapat menguasai terusan Suez. Boleh minyak dan juga sebagainya. Maka negara-negara yang dihuru-harakan oleh Zionis ini tidak lain tidak bukan selain daripada nak jatuh ke orang Islam, dia nak ambil kepentingan-kepentingan yang ada, nak jaga kepentingan negara haram Israel. Dia nak ambil khazanah-khazanah yang ada dalam negara Islam. Hal ini demikian kerana laluan-laluan penting dari Selat Malaka di Asia Tenggara sehingga Babul Mandab di Teluk Aden, termasuk Selat Hormuz, Laut Hitam di Asia Tenggara, sehinggalah Selat Gibraltar, semuanya terletak di wilayah-wilayah Islam. Kita kena khabar, kita kena sedar, orang Islam ni kaya. Orang Islam ni kaya, banyak sumber-sumber
yang Allah Ta'ala bagi kepada negara-negara Islam. Tetapi malangnya, apabila kita buat hubungan haram, kita buat hubungan songsang dengan Zionis, maka Zionis menggunakan kita untuk mengaut sewenang-wenangnya hasil negara. Amba pernah sebut dulu sini, apabila negara-negara D8, Turkinya adalah beberapa negara-negara Timur Tengah, apabila dicadangkan kepada mereka untuk buat mata wang khusus. Kita negara-negara Timur Tengah ni, negara-negara Islam ni, kita kena ada mata wang kita sendiri. Tak perlu guna dolar, tak perlu guna euro. Biar kita ada mata wang kita sendiri, kita guna dinar, hak kita, hak Islam. Ditolak mentah-mentah oleh pemimpin-pemimpin negara Islam di Timur Tengah. Kalau betul-betul kita boleh buat ekonomi Islam yang kuasai, kerana mata wang kita dinar, tak ada kaitan dengan dolar. Dolar ni gak serupa dengan ringgit Malaysia lah, sekeping kertas ya. Dia cetak, letak gambar tu, letak gambar ni, sekepingnya. Kita ada mata wang kita dinar, tapi ditolak mentah-mentah oleh pemimpin-pemimpin umat Islam. Kerana tadilah mereka telah dikawal dan dikontrol oleh Zionis, khususnya Amerika Syarikat. Mereka telah menghasut golongan ekstrim dan membekalkan senjata untuk melaksanakan perang proksi dengan semangat menghidupkan semula ketaksuban kepada mazhab atau asabiyah perkauman. Malah mereka juga menghasut golongan liberal untuk mempromosikan normalisasi dengan berselindung di sebalik alasan kononnya bagi memelihara keselamatan dan keamanan serantau. Jadi kita faham pada pagi ininya apa yang berlaku pada hari ini. Huru-hara di negara-negara Timur Tengah, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Mesir, ataupun lebih khususnya kita panggil Arab Spring dulu, adalah perancangan daripada Zionis, perancangan daripada Amerika Syarikat untuk menghuru-harakan negara-negara umat Islam demi menjaga kepentingan negara haram Israel. Itu benda yang berlaku sebenarnya. Betul, rakyat bangkit untuk menjatuhkan pemimpin yang zalim. Betul. Tetapi kesalahan rakyat ni, dia menerima campur tangan daripada Amerika. Dia terima campur tangan daripada Barat, menyebabkan apa yang berlaku sampai ke hari ini. Negara-negara ni tidak stabil. Hak lebih tepat lagi, Iran menghantar senjata. Iran menghantar orang panggil ketenteraan ini melalui negara-negara ni. Melalui negara Syria, negara Yemen, negara Iraq, baru sampai ke Palestin. Dan mereka tahu negara-negara ini menjadi orang panggil laluan utama. Iran menghantar duit, Iran menghantar senjata. Akhir sekali dia menghuru-harakan negara-negara tersebut, maka berlakulah sebagaimana yang berlaku. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang Iran, maka ianya berkait rapat dengan Syiah. Kita bercakap di atas dasar ilmu. Maka bila kita kecek di atas dasar ilmu, maka kita kena bahas secara ilmu. Dalam negara, dalam dunia pada hari ini, kita panggil orang Islam. Ni orang Islam, ni orang Islam, ni orang Islam. Orang Islam ni kita panggil Ahlul Qiblah. Dalam bahasa Arab panggil Ahlul Qiblah, orang Islam. Bila sebut orang Islam,
maka kita tak boleh kafirkan mereka. Mu ni kafir. Tak boleh sebab dia orang Islam. Kerana orang Islam ni, dia dibenarkan mengerjakan haji di Mekah. Mereka semaya menghadap Allah Ta'ala. Dan mereka mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai apa? Sebagai Nabi akhir zaman mereka. Maka orang Islam atas dunia pada hari ini, sebagaimana yang Nabi sebut dalam satu hadis ni yang bawa jadual. Kita ingat hadis Nabi. Demi sesungguhnya umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Satu puak ke syurga, manakala 72 puak lagi ke neraka. 72 puak masuk neraka, satu puak sahaja masuk syurga. Iaitu syurga ni adalah ahlul qiblah, iaitu orang Islam. Hak lain-lain itu kita panggil orang kafir, kafir belaka. Sebab dia masuk neraka. Hak masuk Islam ni dia panggil ahlul qiblah, orang Islam. Siapa ahlul qiblah ni? Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Lepas tu satu lagi dia panggil Az-Zahiri. Hak ni orang Islam. Dan pegangan kita di negara kita dan juga Nusantara kita ni ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Jangan ada sore pun di kalangan kita ni terikut dengan Syiah. Jangan sore habuk terikut dengan Syiah. Sebab kita dalam negara kita ni adalah akidah kita, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Maka mazhab kita sama, iaitu mazhab Syafi'i. Dan tidak menafikan mazhab Maliki, tidak menafikan mazhab Hanafi dan juga orang panggil Hambali dan juga Zahiri. Pertama. Yang kedua, masih lagi sebagai orang Islam, iaitu dua golongan daripada Syiah. Ada dua kumpulan daripada Syiah yang dia ni orang Islam. Yang pertama dia panggil Syiah Zaidiyah. Yang kedua dia panggil Syiah Imamiyah ataupun Isna Asyar. Dua ni orang Islam. Walaupun dia Syiah, tapi dia masuk Islam, dia masih Islam dan dibenarkan mengerjakan haji di Mekah. Semaya supaya kita ngadap Allah Ta'ala, dia juga mengaku Nabi kita ni Nabi akhir zaman. Siapa? Iaitu Syiah Imamiyah ataupun Isna Asyar. Yang keduanya Syiah Zaidiyah. Dan kepimpinan negara Iran pada hari ini mereka daripada Syiah Imamiyah. Syiah ni banyak firqah. Antaranya Syiah Sabaiyah. Orang panggil Syiah Ismailiyah. Orang panggil Syiah Rafidah. Syiah Kaisaniyah. Hak ni kafir belaka. Hak ni kafir belaka sebab apa? Mereka mengkafirkan Abu Bakar. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oh ni tentu kafir. Tapi selain daripada Syiah Imamiyah, selain daripada Syiah orang panggil Zaidiyah, maka mereka masih lagi orang Islam. Yang ketiga, Khawarij. Khawarij ni banyak yang diterima sebagai orang Islam, dia panggil Islam, dia panggil Ibadi. Ibadi ni tak silap ambo, ramai di Oman. Pokok dia ni orang panggil Khawarij, ramai di Oman. Jadi hak ni hak masuk syurga. Hak Nabi kata satu puak hak masuk syurga ni, pertama ahli sunnah wal jamaah, yang kedua Syiah Imamiyah dan juga Syiah Zaidiyah, yang ketiga Khawarij Ibadi. Siapa hak tetap ni? Tidak ambo. Ulama-ulama dunia. Dia buat muktamar OIC. Dia buat muktamar ulama-ulama sedunia, maka mereka bersepakat untuk meletakkan bahawasanya 70 orang panggil puak-puak hak pertama tadi, hak sebagai orang Islamnya, itulah yang mereka isytiharkan.
Dan kebetulan sebagaimana hamba sebut tadi, pemimpin-pemimpin Iran yang ada pada hari ini, mereka ni Syiah Imamiyah. Yang mana mereka masih lagi orang Islam. Bukannya Syiah yang mengarut, bukannya Syiah yang menyeleweng, bukannya Syiah yang kafir, yang buat sebagaimana kita tengok dalam YouTube. Hak duduk tikai diri dia, macam-macam dia buat. Hak tu Syiah yang mengarut, dia panggil Ghulatu Syiah. Akhir sekali, khabar ataupun tidak, kita perasan ataupun tidak, kita belajar Sahih Bukhari, kita belajar kitab Sahih Bukhari, yang mana kitab Sahih Bukhari ni dia panggil Ashahul Kutubi Ba'dal Quranil Karim. Kalau kita ngaji Sahih Bukhari, ulama-ulama kata Ashahul Kutubi, kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Maknanya kalau kita orang baca hadis Rawahul Bukhari, maka orang tak boleh nak tag. Kerana apa? Kerana syarat-syarat yang ketat. Perawi-perawi yang dipilih dengan syarat yang ketat oleh Al-Imamul Bukhari. Perasan ataupun tidak, dalam Sahih Bukhari ini ada 19 rawiyan, ada 19 perawi, minhum min syuyukhi, 19 perawi ini yang mana 7 daripada perawi tadi adalah tok guru dia, wa arba'atun min syuyukhi. Depa orang ni pula tok guru kepada tok guru dia. Siapa dia 19 orang ni? Iaitu perawi daripada Syiah. Ni yang membawa satu kitab. Kasratul ahadith al-marwiyati min tariqi Syiah fi sahih al-Bukhari. Ada 19. Tetapi kita kena ingat, lam yakbal al-Imamul Bukhari ar-riwayata ani Syiati mutlaqan. Walaupun perawi-perawi ini daripada kumpul daripada orang Syiah, tapi tidak Syiah yang mengarut. Sebagaimana yang kita belajar tadi, dia tidak ambil Ghulatu Syiah ar-Rawafidah. Dia tak ambil Syiah yang 72 hok masuk neraka tu, dia tak ambil. Dia ambil perawi-perawi Syiah yang mana menepati syarat dia, menepati dhabit dia, menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ni ilmu. Nak royaknya, malangnya orang Arab, malangnya orang-orang kita tidak cara ke Palestin, tidak cara dengan apa yang berlaku. Akhir sekali, sebagaimana Nabi sebut, Al-Furs, rijalun minal Furs, mereka lah yang bantu saudara-saudara kita di sana. Sebab tu kita kena faham daripada sudut ilmu. Jangan sentimen kita sentimen yang membabi buta. Kena sentimen kita sentimen yang berdasarkan kepada ilmu. Orang sini faham dah. Amo sebut sebab ada live. Nak suruh orang lain faham. Kerana benda ni telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Bermaksud daripada segi politik untuk mempertahankan Palestin, maka kita kena sokong Iran. Tapi dalam bab akidah kok mana-mana pun jangan tukar takik. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Jangan disebabkan kerana kagum kita terhadap Iran, kerana serang Israel, bantu Israel, aku nak tukar jadi Syiah tu. Tu tak betul lah. Jangan lagu tu pula takut berlaku silap faham. Ustaz ni mari jadi Syiah dah lah. Tu dah tak ada apa. Kena igak kau maik lah hambanya. Nak ayat daripada sudut politik untuk mempertahankan Gaza, baik Iran. Kerana dia serang Israel bertalu-talu, tak habis-habis lagi sampai hari ini. Tapi dalam bab akidah, jangan sesekali kita ikut Syiah. Walaupun Syiah Rafidh, walaupun Syiah Imamiyah,
walaupun Syiah, orang panggil Zaidiyah, orang Islam tadi, jangan ambil. Kerana pegangan kita ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Orang panggil fiqh kita fiqh Syafi'i, tasawuf kita Imam Ghazali dan juga orang panggil Baghdadi. Jangan kita ambil selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Cuma hamba sebut ni nak cerita kita buka orang Islam ni ramai. Bukan ahli sunnah saja, Khawarij pun ada, Syiah pun ada. Sebab itulah Iran bantu Israel. Kerana Syiah juga adalah orang Islam. Syiah Zaidiyah dan juga Syiah Imamiyah. Dia ada kepentingan, bukan kepentingan, dia ada kesedaran untuk bantu saudara kita. Maka bila berlaku lagu ni, kita kena sokong. Jangan pula bila Iran dan juga Israel pergi, kita sokong Israel. Apa? Iran ni Syiah. Tu balik kuat dah tu. Tak betul jalan. Jadi sebab itulah hamba buat pencerahan pada pagi ni, supaya kita nampak apa yang berlaku itu sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok perang di antara Iran dan juga Israel ini sangat menarik. Sangat menarik. Hamba nak hurah secara panjangnya, masa pun tak ada. Cuma nak royaknya, orang panggil Iran ni, dia cerdik. Allah Ta'ala bagi kepada orang Parsi ni cerdik. Cerdik apa? Cerdik dalam pembinaan peluru berpandu. Iran ni hebat, dia boleh bina peluru berpandu tanpa had. Peluru berpandu dia ni boleh pergi setakat mana dia boleh buat. Ada teknologi ni Amerika, Rusia dan juga China. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang Parsi ni, dia boleh pergi setakat mana, jauh pun dia boleh pergi. Kita tengok apa yang berlaku apabila dia melepaskan peluru berpandu dia, Fatah 1, beratus-ratus peluru berpandu kena Tel Aviv, kena bangunan macam-macam di Tel Aviv. Nak boleh sampai situ, kita baca dalam artikel ada 9 orang panggil pertahanan. Nak boleh sampai ke Tel Aviv ni, ada 9 pertahanan yang dibina oleh Amerika, yang dibina oleh Israel untuk tapis peluru berpandu. Tetapi apa yang berlaku, kena juga Tel Aviv. Ni hebatnya Iran. Dia buat lagu mana? Hak Iran buat ni buatan sendiri. Hak Israel ni Amerika buat. Buatan sendiri pun dia boleh ngelak. Pitase pertama boleh ngelak. Bayarlah 9. Iron Dome tu hak 9 dah. Dia hanya tapis melalui jarak dia 30 km. 30 km tu Iron Dome lah tapis. Nak boleh sampai ke Iron Dome tu, ada 8 lagi tapisan. Kapal mereka di lautan. Lepas tu jet pula. Tak lepas belakang. Sampailah ke Tel Aviv. Nak ayat kelebihan dan juga kecerdikan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan nak tengoklah lepas pada ni Amerika masuk capur ke tak? Kalau Amerika masuk capur kan, memang perang besar lah. Mudah-mudahan apa yang penting, kita sentiasa qunut nazilah, sentiasa berdoa kepada saudara-saudara kita di sana. Tak kira lah hak tolong Palestin ni Iran ke, Yaman ke, siapa ke, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menolong mereka dan memberi kesabaran kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka berjaya berlawan dengan Zionis Yahudi laknatullah. Cukuplah sakat tu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.